Kita menelusuri perjalanan menuju ke satu tempat di mana diberi nama rumah tinggal ataupun dikenali Zombieland di Pahang, yang saya boleh sebut kronologi rumah ini ditinggalkan akibat faktor bencana alam mungkin sekitar 10 tahun 20 tahun lepas. Dan penduduk kampung mengambil inisiatif berpindah. So saya sebenarnya malam ni kali ikutkan melakukan live di TikTok sebenarnya, tapi memandangkan beberapa masalah teknikal, jadi saya terpaksa menunda untuk live tu. Saya hanya membuat beberapa ketika saja. Jadi kita hanya melakukan rakaman off record. Jadi korang boleh tengoklah, ini kawasan yang ditinggalkan oleh penduduk-penduduk kampung. Dia ada beberapa lot kiri dan kanan saya hanya dipenuhi dengan rumah-rumah lama. So agak creepy juga kawasan ni. So saya berseorangan. Saya bergerak secara jauh sikit dengan member saya. Member saya dekat sana, ujung sana. Saya akan masuk ke kawasan ni lah. Jadi inilah kawasan-kawasan rumah yang ditinggalkan. So sekarang ni ada penyengat kawasan ni. Saya agak terganggu juga dengan keadaan yang berlaku sekarang ni. Kau boleh tengok ni lah, kawasan-kawasan rumah tinggal. Nak masuk ke dalam tu memang tak lah, sebab mungkin akan ada haiwan berbisa. Jadi saya terpaksa keluar sekejap. Ada penyengat menyerang saya. Korang boleh nampak lah, hutan tebal meliputi kawasan ni. So kita ke depan sana. Saya sebenarnya diserang oleh beberapa ekor penyengat. Korang tengok rumah ni, agak creepy sebenarnya guys. Bergantung kepada penilaian saya lah, kajian saya, kawasan rumah ni ditinggalkan agak lama lah. Sebab apa dia, bukti korang tengok pokok-pokok yang tumbuh di kawasan perumahan ni dan hutan-hutan mengelilingi kawasan rumah ni, mungkin ditinggalkan agak lama sebenarnya. Korang tengok di rumah, di sebalik rumah ni. So aku tak nak banyak sangat bercakap, sebab kita nak dengar apa benda yang terakam melalui lensa audio kamera saya ni, audio yang kita bawakan untuk penonton pada malam ini. Hari ni sudah lama aku tinggalkan bidang eksplorasi ni, dan alhamdulillah aku comeback balik dengan sedikit bantuan daripada rakan-rakan untuk melakukan eksplorasi semula. Cadangnya nak buat live TikTok, tapi itulah, banyak kekangan dengan segi visual, lampu semua agak terhad sebenarnya. Dan ni pun lampu aku gunakan bateri yang kedua. So kita datang lagi lah, insyaAllah, dengan alatan-alatan yang serba baik. So tadi ada sarang tebuan, aku tak tahu kat mana, tapi agak besar juga sebenarnya. Korang tengok tu rumah dia. So aku kena pusing sebelum bateri habis. Rindu, memang rindu gila dengan sekarang ni kerja yang agak banyak, sampai nak explore pun yelah, dah lama tak buat. Padu tempat ni. Itu sayang nak masuk dalam rumah tu kan. Risiko dia
aku boleh cakap lah sebenarnya agak bahaya sebenarnya. Aku ada bawa beberapa alat untuk mengesan tenaga sebenarnya. So kita akan kesan tenaga di kawasan ni. Kejap. Susah juga nak pegang. Okay. Ni yang terakam sebenarnya. Kalau ada apa-apa tenaga, dia akan dapat mengesan. Tenaga tu yang tenaga panas bukan tenaga daripada alatan kami. So ke depan, kita masuk dalam hutan sikit. Tu lagi. Kau nampak apa yang aku nampak kawasan sekitar ni. Gila explore seorang-seorang ni agak seram juga sebenarnya. Walaupun datang berdua, berpecah. Salah satu kerja gila sebenarnya. Bagi akulah, bagi orang lain dia dah biasa. Mungkin normal bagi dia, bagi mereka. Ada lag pula dengan nyamuk ni. Kiri kanan aku rumah rumah-rumah yang ditinggalkan. Agak creepy sebenarnya guys. Tapi inilah kerja seorang paranormal eksplorasi untuk merasai kenikmatan pada waktu malam. Kita dah cepat sikit. Aku dah masuk jauh ke dalam Ini yang bilik yang ke-23. Aku rasa lebih nikmat lah kalau eksplorasi merakam ni daripada live. Tak tahu lah kenapa. Sebab aku mula daripada YouTube. So kau tengok depan tu, hutan saja. Kiri kanan aku ni rumah-rumah yang terbengkalai, sudah ditutupi dengan daun-daun kering, hutan tebal dan agak creepy sebenarnya. Tu seorang perempuan tu. Bahaya guys. Aku kena jaga langkah-langkah ke bawah ni, tak tahu apa yang ada kan. Tak tahu member aku kat mana sekarang. Wish, bunyi apa tu?
Jangan tak tahu lagi mana agak berisiko sebenarnya ke sana. Tu korang nampak lah member aku kat sana. Ini bilik cover 24.